Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Dah lebih kurang 6 tahun Mainan Adam Channel bersiaran, tapi saya tu rupa-rupanya tak pernah buat lagi unboxing kit ni Dash X1, iaitu Proto Emperor Premium Super 2 Chassis. Tak apalah, alang-alang kita dah teringat, jadi jom kita buat unboxing kit ini sama-sama. Okay, so basically model ni adalah model yang regular print saja. Memang sejak daripada saya start balik main Tamiya around 2018-2019 macam tu, memang dah pun wujud model ni, dah sampai ke sekarang hari ni 2026 masih lagi di print oleh pihak Tamiya. Jadi dia bukanlah satu kit yang orang kata apa limited edition yang harga dia mahal-mahal. Harga lebih kurang RM55-60 dah boleh dapat model ini guys. Mungkin sebab itulah punca kenapa saya lupa untuk nak buat video unboxing. Jadi siapa yang masih lagi baru dalam dunia Tamiya Mini 4WD ni, model Proto Emperor ni boleh jadi salah satu daripada kit koleksi anda. Sebab apa? Ianya adalah model yang famous juga dekat dalam siri animasi Dash Yonkuro. Okay, ini dia punya watak dia, Kidoin Jin. Siapa tak kenal? Tak tahulah. Okay, so dekat depan box art ni kita dapat lihat ini adalah model yang telah pun siap dipasang. Gambar kit yang sebenar, bukanlah model illustration. Memang sangat-sangat cantik rupa dia. Tapi nampak dekat sini saya boleh perasan macam dah pun dibuat detailing dekat bahagian ni, sayap depan dia, kiri dan kanan ni macam dah ada diwarnakan. Bahagian depan ni pun macam dah diwarnakan. Dekat sebelah tepi kiri kanan ni macam diwarnakan juga. Dan lepas tu dekat bahagian dia punya exhaust ni lah, okay, nampak diwarnakan dengan warna silver. Sebab saya dah pernah pasang model ni dulu. Memang ini adalah benda-benda yang kita kena buat touch up sendiri. Okay, ini didatangkan dengan Super 2 Chassis dan ini berjenis Racing Mini 4WD 4x4. Alright, dekat sudut sisi samping sebelah atas pula kita dapat lihat kita akan diberikan dengan chassis Super 2 berwarna hitam. Dan ini adalah parts-parts yang kita akan dapat dekat dalam kotak inilah. Tak apa, kejap lagi kita akan tengok sama-sama. Siapa nak baca dengan lebih details boleh tekan butang pause. So model ni dikeluarkan sejak pada tahun 2012 lagi guys. Bayangkan dah berapa tahun dah ni, okay? Dan ianya made in Philippines. Di samping sisi lagi di sini kita dapat lihat ada nombor 5 Super 2 Chassis dan ada item number 18074 dan retail price pada harga yen. Okay, alright. So kenapa ada nombor 5 kat sini? Sebab dekat atas kotak ni ada nombor 1, 2, 3, 4, iaitu model-model lain yang kita bila cantumkan dia, kita akan dapat satu gambar penuh. Yang mana saya kalau saya jumpa semua 5 model tu, insyaAllah saya akan sertakan satu video asing untuk tunjuk macam mana rupa dia bila kita sambung-sambungkan kelak. Okay, so gambar dia dekat samping sebelah kiri dan kanan ni tak sama. Dan dekat sebelah bawah pula ada nama dia lah, Proto Emperor Premium Super 2 Chassis Tokuda Shogakukan. So basically itu semua benda-benda yang berada dekat sebelah luar kotak. Jom kita tengok dekat sebelah dalam pula. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ta-ta-ta-da. Okay, so first of all saya nak tengok cowl dia terlebih dahulu. Okay, kita letak tepi dulu kotak dia. So untuk cowl Proto Emperor ni kan, dia diletakkan dalam satu bag plastik yang sama dengan bahagian A parts. Saya tak berapa berkenan dengan cara macam ni sebab saya risaulah takut cowl tu bercalar walaupun cowl tu dia facing up kan. Tapi saya kadang-kadang terjumpa ada A-parts yang tercabut, especially bahagian roller. Bila dia tercabut tu, dia mulalah meliar-liar dekat dalam beg plastik ni kan. Jadi mungkinlah dia boleh terlanggar dengan bahagian atas cowl dan menyebabkan ianya calar. Tak apa, kita start pilot tengok. Okay, so warna dia memang warna purple, samalah macam Proto Emperor zaman yang dulu-dulu kita main dulu. Dulu pakai chassis type apa yang tak silap saya, Proto Emperor pakai chassis type 0. Macam untuk yang model yang baru ni kan, dia diberikan dengan chassis super tu. Tapi dulu-dulu kita kita pakai dengan chassis type 0 sesuai dengan dia. Okay, alright. So nak tengok dekat sini ada marking Tamiya dekat atas ni. Lepas tu ada nombor 4, 3, 2. Dan lepas tu dekat sebelah bahagian bawah pula, dekat sini ada marking PS92063. Dan dekat sebelah bawah body ni kita boleh tengok sini tak ada sebarang marking. Dan dia punya finishing pun nampak agak kasar. Nampak tak? Keliling ni finishing kasar. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia pakai mold yang sama waktu tahun 80-an 90-an dulu-dulu. Wallahu alam. Okey, tapi finishing ni memang kasar. Dekat sini pun nampak agak kasar juga dekat sebelah bawah. Quite rough. Okey. Anyway, kepada siapa yang tak tahu kan, sebenarnya dulu-dulu Proto Emperor ni taklah dikeluarkan sebagai satu kit, tapi ianya cuma dikeluarkan sebagai body cowl sahaja.
Tak salah saya, dia keluar cult saja. So dia tak ada keluarkan satu kit khas Proto Emperor. Dia cuma keluar waktu dah jadi VS Chassis. Yang tu saya tak pernah buat video unboxing lagi. Saya ada kit tu, insyaAllah ada masa nanti kita akan buat unboxing kit tu pula. Okay, so itu dia punya cult. Dan sekarang ada chassis Super 2 yang berwarna memang warna hitam semi gloss. Okay, dan ianya dibuat daripada material ABS. Boleh tengok arrow tu menunjukkan kepada perkataan ABS. Okay, so macam ni rupa dia. Ada item number 19431 dekat sebelah bawah dia punya switch. Okay, so chassis ni akan dikombinasikan dengan warna purple yang terdapat dekat dalam beg plastik cowl tu tadi. Okay, so warna dia pun semi gloss. Kalau nak dikomparekan warna dia dengan warna cowl, saya boleh katakan yang warna purple yang terdapat pada Apex ni nampak jauh lebih gelap anda boleh nampak. Saya rasa dekat dalam video pun boleh nampak perbezaan yang agak ketara. Okay, ini adalah lebih gelap, yang ni nampak lebih light warna dia. Nampak tak? Tone color dia berbeza. Tak tahulah bila dah pasang cantik ke tak cantik kan, sebab tone warna dia berbeza sedikit. Okay, so untuk Apex ni dekat atas ni ada marking Tamiya, ada marking Super 2 dekat bahagian switch. Dan nak cari material dia lah, material dia ada dekat sebelah sudut samping atas belakang. Itu daripada material ABS. Ada marking 19431 2010 Tamiya. Habis bahagian Apex. Seterusnya kita akan dapat wheel set seperti jenis large 5 spoke, dan ini narrow di semua 4 wheels, dan terdapat offset di kesemua 4 wheels. Okey, warna dia warna hitam glossy, ada marking B, ada marking 11, dan dekat sebelah belakang kita nak cari material dia. Material dia ada dekat sebelah tengah. Dapat tengok arrow dia menunjukkan hala huruf PP, iaitu daripada material PP. So walaupun warna dia hitam, bukanlah dibuat daripada carbon fiber ataupun fiberglass. Seterusnya, wheelset ni akan dikombinasikan dengan tayar yang berwarna purple. Ini juga daripada jenis arch, narrow di semua 4 tayar, dan surprisingly material dia adalah daripada jenis hard guys. Bukanlah regular jenis hard. Saya tak pastilah tadi dekat kotak ada tulis tak material dia daripada jenis apa. Okay, material tulis large diameter narrow arch tire purple. So dia tak cakap kata inilah material hard, tapi sekarang ni saya pegang, saya boleh rasakan yang ini daripada material hard So memang cantik lah kalau nak digunakan untuk race kategori speed. Biasanya orang akan pakai material hard yang macam ni, sebab traction dia tak adalah terlalu lemah, tak adalah terlalu kuat. Lagi dekat dalam ni kita dapatkan tak sangka dia bagi easy gear lock. Okay, so inilah bahagian untuk easy gear lock. Okay, sebab gear ni biasanya kalau chassis Super tu dia ada macam ni. Okay, kalau macam ni kita kena pakai skru. Okay, kalau macam ni kan kita senang untuk nak buka dan tanggalkan gear. Dia ada satu special element yang diletakkan dekat bahagian sini yang boleh kita buka tutup jadi macam kunci dia macam tu je. Okay, so ianya dibuat pada material ABS. Oh, very nice. Benda ni kalau jual asing pun saya rasa nak dekat RM10 kat ni satu piece. Okey, lagi dekat dalam ni kita ada perincian yang lain. Yang pertama kita akan dapatkan terminal, kita dapatkan propeller shaft berwarna kuning, kita dapatkan drive shaft berkepanjangan 60mm sebanyak 2 batang. Ada motor. Saya suspek boleh dapat daripada jenis Mabuchi, tapi kita dapat daripada motor jenis SMC sahaja. Ada tube grease macam biasa, dan belakang ni kita dapatkan gear daripada jenis stock gear warna brown dan juga dark red, warna merah. So biasalah kalau dapat wheel set size besar-besar ni, biasanya dia punya kombinasi ialah gear set daripada jenis stock bukanlah daripada jenis super speed. Kalau nak cari yang gear set super speed, anda kena cari model-model yang didatangkan dengan wheels bersaiz medium ataupun size small. Biasanya macam tu baru boleh dapat speed. Okey, lagi dekat dalam ni kita ada instruction manual. Item ni item nombor dia 18074, iaitu untuk Dash X1 Proto Emperor Premium Super 2 chassis. Lagi dekat dalam ni kita ada caution paper warna yellow, dan last kali kita ada inilah stiker untuk model Proto Emperor Dash X1. Nampak tak?
stiker dia di print dekat atas kertas metalik. Dan kepada siapa yang tak pernah pasang lagi, saya nak teruskan cakap, untuk bahagian kokpit ini memanglah ya Allah susahnya, sebab saiz dia besar sangat-sangat. Lepas tu nak kena tampal yang tengah, lepas tu nak kena tolak pula kiri kanan tu. Kalau tersalah buat memang boleh bikin kita sakit hati guys. Jadi kepada siapa yang nak pasang ni nanti, silalah pasang dengan berhati-hati. Untuk bahagian lain so far saya tak rasa pun ada masalah, tapi tak apalah, insya-Allah nanti untuk episod yang akan datang saya akan tunjukkan video macam mana rupa dia bila dah siap pasang nanti. Okay, alright. So basically itu semua benda yang kita akan dapat dekat dalam kotak Dash X1 Proto Emperor Premium Super 2 chassis ini. Jadi apakah pandangan anda guys? Kalau pada mata saya memang suka collect model-model daripada siri Dash Yonkuro ni. Nah ni Dash Yonkuro ni, ada muka Yonkuro dekat situ kan. Sebab Dash Yonkuro ni memang saya dah pernah tonton masa zaman kecil-kecil dulu kan, masa zaman budak-budak dulu. So sampai ke sekarang pun masih lagi minat Dash Yonkuro. Dan sebabkan Dash Yonkuro ni lah saya cari balik lah Tamiya ni kan. Dan untuk model Proto Emperor ni bagi saya harus sangat-sangat dimiliki oleh kepada siapa saja yang minat siri animasi Dash Yonkuro tu sendiri. Memang bagus lah. Sebab apa, lagi satu untuk saya maklumkan pada orang, especially lah kepada kawan-kawan yang masih lagi baru nak main Tamiya ni kan, Dash Yonkuro punya siri tak semuanya dirilis dengan item number yang regular. Ada juga beberapa few kits yang dirilis dengan nombor yang limited edition. Sebagai contoh macam Black Saber Premium kan. Yang tu bayangkan, kit tu dah memang kit, orang kata kit regular dalam siri animasi, tapi tiba-tiba dijadikan sebagai limited edition, jadi dah susah untuk orang cari. Dan pada siapa nak beli yang kit Proto Saber tu pun memang nilai dia dah lebih kurang RM200, memang tak lari lah. So jadi kepada siapa yang nak buat koleksi memang dah susah, tapi kalau nak cari yang Proto Emperor ni memang senang sangat-sangat lagi, insya-Allah. Kalau siapa tak tahu mana nak cari pun, anda boleh cari link yang saya sertakan pada ruangan dekat bawah ni. Saya dah sertakan, so jadi mudahlah untuk anda cari model Proto Emperor anda sendiri. Okay, so setakat itu perkongsian saya untuk kit kali ni. Kalau anda rasa video hari ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau rasa tengok lagi banyak video-video yang macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang akan datang. Okeylah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.